yang berada di hadapan saya ni, Ustaz Tengkunya. Saya ni merupakan insan kedai dia tuan. Insan kedai dia kan, Ustaz Tengku tadi dah banyak berucap berkenaan dengan kelebihan-kelebihan kita menghafaz Al-Quran. Jadi anak-anak murid yang berada di hadapan ustaz ni, kalian semua ni adalah sangat beruntung. Kerana waktu kecil ni, waktu sekolah rendah ni kan, kalian dah mula menghafaz Al-Quran kan. Begitu juga dengan Ustaz Tengku kan, umur 4 tahun dah mula menghafaz. Dah jam 4, dah mula 4 tahun lain macam. Kalau dah jam 4 dah mula menghafaz Al-Quran. Saya ni tuan-tuan, kalau nak cerita sejarah pengalaman, saya lepas SPM baru nak hafaz Al-Quran. Umur dah makin meningkat, 17 tahun baru nak mula menghafaz Al-Quran. Susah nak mengingat. Orang kata kalau kita tua-tua ni susah dah nak mengingat kan? Waktu muda ni kena menghafaz. Jadi kalian semua ni beruntung. Sebab apa? Bila mana waktu kecil ni kita dah hafaz Al-Quran kan, ada jemaah masjid juga kat belakang tu kan. Kita ni bila dah muda-muda kecil ni dah hafaz Al-Quran, bila dah besar masuk di peringkat menengah, diploma, ijazah dan perjalanan pendidikan kita tu nanti mudah untuk kita mengulang Al-Quran. Sebab itulah pesanan guru kita tadi, penyelaras program hafazan di Sri Al-Fatih ni, supaya kita ni jangan tinggal Al-Quran. Dan disebutkan juga oleh Ustaz Tengku tadi berkaitan dengan Ahlullah. Kita semua ni adalah Ahlullah ni. Guru saya sebut tuan-tuan, semasa saya masuk diploma tahfiz di Ma'had Tahfiz Negeri Pahang, penyelaras program hafazan Ustaz Wan, Ustaz Rizwan dipesan, yang mana setiap sem dipesan kepada kita semua sebagai pelajar hafazan tahfiz ni, Ahlullah ni adalah kita sebenarnya berada dalam kalangan keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bila kita sebut keluarga Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni para penghafaz Al-Quran di akhirat nanti kan, kita akan duduk dekat, berhampiran dengan golongan-golongan hafiz Al-Quran, dengan syarat kita kena menjaga Al-Quran dan